Korang tahu tak yang ramai lagi orang masih blur pasal e-invoice. Tapi sebenarnya e-invoice ni dia bukannya beban, ia adalah satu penyelamat untuk bisnes korang. Bagi contoh ya, sometimes mesti ada masalah ni. Mana RM8,000 bulan ni hilang. Tak boleh nak track. Zaman dulu memang tak ada sistem. Kita main tulis je lah atas kertas, simpan resit dekat mana-mana lah dekat dalam satu kotak kasut tu kan. Pile up banyak-banyak. Ataupun yang paling advance lah, secara manual dia gunakan Excel. Entah versi tahun berapa dah, tahun 2007 punya Excel. You bayangkan aja, you punya bos tanya, berapa masuk bulan ni? Berapa banyak keluar? Ada cukup tak nak bayar gaji untuk bulan depan? Nak dapatkan info tu, semua kena tunggu accountant ataupun account assistant untuk buat report pada hujung bulan. Itu pun kalau dia sempat hantar. Tapi dengannya sistem e-invoice, benda ni berlaku secara automatik sebab semuanya ikut format rasmi LHDN. You punya jualan, you punya sales, you punya belanja, you punya expenditure, you punya untung rugi, you punya profit and loss, semua ni ada rekod. Dan yang paling penting, senang nak faham. Customer bayar lambat, kita boleh detect awal-awal. Cash flow problem, sistem boleh bagi alert sebelum bank account tu kering. External pula macam mana? Lagilah senang. Bila sampai je musim audit, semua dokumen dah lengkap. Dan nak bagi tahu ni ya, LHDN baru je umumkan, kalau turnover syarikat korang bawah RM100 juta, implementation e-invoice ditangguhkan ke 1 Januari 2026. Jangan tunggu last minute baru nak belajar, baru nak ambil tindakan, nak implement sistem ni dalam korang punya syarikat. Kalau korang rasa korang nak mula, nak set up benda ni lagi awal, I suggest satu benda je. SQL Accounting Software. Bukan SQL dari luar negara. Ini adalah buatan Malaysia. Software ni dia dibuat khas memang untuk support e-invoice ikut standard LHDN. Nak buat template untung rugi? Ada. Nak sistem auto hantar invoice? Ada. Nak tengok cash flow syarikat secara live? Pun ada juga. And yang paling best ya untuk my fans, kalau korang ada company, ada syarikat dan korang nak belajar lebih lanjut tentang benda ni, tentang sistem ni, minggu ni pada 21 Jun akan ada seminar e-invoice khas bersama Financial Faiz sendiri. Dekat mana? Dekat IDCC Shah Alam. So benda ni adalah free untuk korang semua datang. Free juga kalau korang nak tanya dan free juga kalau korang nak belajar. Dan untuk semua orang yang datang ya, akan ada mystery gift. So untuk korang yang duduk jauh atau busy, boleh join online melalui Zoom ataupun live streaming. Tapi tempat online dia limited. Nak dapatkan info lanjut tentang benda ni, check Facebook page SQL HQ. So jom, belajar sekarang.